Hi guys, welcome back to my channel Bahari and Abo. Alright, so ini hanyalah isu viral iaitu DMA Islam ibaratnya penggiat itu insyaAllah ibarat angka rezeki halal. So ni ibarat buat. So ni tak ada lighting sebab ibarat ada lampu lah. Sebab lampu ada kat atas payah lah. Ni kena ulap sikit, tapi apalah. So jom kita teruskan video kita. Let's go. 1, 2, 3. Tutup. Sorry, sorry. Yang video saya dah teruskan, rupanya kena pause. So jom teruskan. 1, 2, 3. Bagi bahasa ni betul lah. Sebab kita sebagai penggiat seni tak payah lah nak kecam apa semua. Tak payah nak macam buat gini apa semua. Dia macam ibarat menghina penggiat seni. So bagi bahasa ni, Ibu bertahankan lah. Ibu tak nak kot dengan DMA Islam. Saya tak amal beliau DMA Islam. Tapi bagi bahasa ni, dia hina tu bukan sebagai macam aku buat hina macam ni apa semua. Tak payah. Awak nak hina, awak punya pasal, awak hina je lah. Tapi jangan sampai penggiat seni jatuh disebabkan awak. Awak mula percaya apa semua, orang macam tak apalah saya okey, saya okey. Begitu pula. Nah, ni kan orang kata apa semua. Tapi bagi saya sendiri, kalau penggiat seni tu jatuh disebabkan awak bahagia, awak boleh komen kecek muda, tapi awak tak tahu pasal dia. Sekejap. So jom kita sambung. Bagi bahasa ni betul lah. Kita perlu bangga dengan anak industri apa semua. Kalau awak hina ke apa semua, awak kecam apa semua, better bayar. Sebab apa? Awak hina tak? Awak hina berdosa dah. Cuba awak tengah hina lagi apa semua. Industri pun dia mula akan turun. Sebab itu tempat cari rezeki. Awak kecam-kecam saja better payah lah. Awak komen-komen benda tak elok pula apa semua. Sampai nama dia pun
apa dia, mula menurun. Jadi tak boleh lah. So itu saja untuk video kali ini. Untuk DMA Islam, tak payahlah buat video macam ni, tak payahlah buat video macam ni pun. Mu ingat dapat rezeki lah. Aku suka tak dapat rezeki, aku suka dapat kosong. Boleh cakap rezeki tak ada. Alright, so itu saja video kali ini. Assalamualaikum.